World Cup 2026 bakal memulakan saingan dalam beberapa hari sahaja lagi. Banyak perubahan baru yang diperkenalkan dengan ceritanya untuk pentas terbesar bola sepak dunia ni. Apakah perubahan itu baik atau buruk? Dan apakah perubahan itu? Episod 1. Ini apa yang anda perlu tahu sebelum bermulanya Piala Dunia 2026. Let's go! Assalamualaikum dan salam sejahtera 12 Gang. Welcome back. Lama tak buat video tuan-tuan By the way, terus tahu jumpa terus dah World Cup. Nak buat macam mana guys? Cerita pasal World Cup ni last kita cover 4 tahun lepas. Sudah semestinya yang mana yang dah stay daripada tahun itu hinggalah sekarang. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Berjumpa lagi dalam series World Cup. Korang dah pilih belum negara mana yang korang nak support tu? Saya tak tahu tuan-tuan Kemungkinan besar macam Sepanyol lagi je, tak tahulah, tengok pada keadaan. Kita lalang. Last dance untuk legend dunia Messi dan Ronaldo tuan-tuan. Tersangat-sangatlah excited ya. Tapi sebelum kempen start ni, kita kena tahu banyak benda memandangkan banyak perubahan yang berlaku. Tapi dari segi call up, persediaan dan sebagainya tu jangan risau. Aku akan cover tapi dalam untuk next video yang seterusnya. Untuk episod 1 ni, video ni lebih kepada pengenalan siapa host, dengan ceritanya ada format yang berubah, benda-benda macam tu yang kita akan kenal pasti terlebih dahulu supaya nanti bila dah start campaign tak adalah kita blur-blur sangat tuan-tuan So apa dia perubahan tu tuan-tuan? Dengan cerita kejohanan kali ini World Cup yang bukan biasa-biasa. Dia mungkin World Cup Pro Max mungkin ya tuan-tuan Pertama sekali korang kena tahu World Cup tahun ini 3 hostnya 3 negara sekaligus. Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Ini kali pertama dalam sejarah 3 negara menjadi tuan rumah bersama untuk kejohanan Piala Dunia. Dan bukan itu sahaja, format baru, lebih banyak pasukan yang terlibat dengan ceritanya. So bila lebih banyak pasukan yang terlibat, sudah semestinya lebih banyak drama. Yang itu yang kita suka tu. Dan untuk pengetahuan korang, ini merupakan Piala Dunia terbesar dalam sejarah bola sepak. Aku akan share 2 info yang pada dasarnya aku rasa kebanyakan sudah tahu, iaitu host, siapa host dia, 3 negara tadi, dan juga format baru diperkenalkan. Tapi korang jangan salah faham, untuk video kali ni aku akan go deeper. Sebab apa? Bila kita go deeper, kita akan banyak tahu lebih lagi mengenai apa yang baru ni. Okey, sekarang kita dah tahu 2 info penting, iaitu adanya tuan rumah 3 negara tu dan juga perubahan dari segi format. Tapi kita tengok terlebih dahulu dari sudut bab tuan rumah tu dulu ya. Apa isu yang tercetus berkaitan dengan 3 host World Cup ni? Untuk Kanada, so far aku rasa dari sepanjang pencarian aku dari sudut maklumat, aku tak jumpa apa-apa lagi lah pasal Kanada. Tapi pasal Amerika Syarikat dan juga Mexico, yes, ada isu yang banyak diperdebatkan di dalam media. Seperti mana kita semua sudah sedia maklum, Amerika Syarikat dia ada masalah dengan salah satu negara yang terlibat di dalam kempen ini, iaitu Iran. Okey, masalah. So macam mana tu? Boleh ke Iran keluar masuk negara tu sesuka hati, memandangkan diorang pun ada masalah? Training kat mana lagi? Diorang nak duduk kat mana lagi? Panjang ceritanya tu. Macam mana tu keadaan itu? Pasukan Iran dikatakan terpaksa mengubah pusat latihan mereka ke Tijuana, Mexico kerana isu visa dan keselamatan dengan Amerika Syarikat. Ini telah memberi kesan dari sudut kos perjalanan yang mana dijangka naik sekitar 30% kerana jarak antara 3 negara penganjur jauh juga tu, makan modal tu tuan Dari apa yang aku baca, difahamkan pasukan Iran akan berlatih di Mexico dan jika ada game mereka akan travel ke Amerika dan selepas itu kembali balik ke Mexico. Pisang gak tu sebab dia bukan apa, dari sudut kos yang macam kita cakap tadi tu satu hal. Second, boleh effect player sebenarnya sebab travel tu semua dia bukannya diorang tak penat. Itu pun akan memberi kesan terhadap pemain-pemain Iran itu sendiri.
So far, isu yang dibangkitkan di media, isu Amerika dan Iran ni dari sudut itulah. Pasukan Iran tu macam mana diorang punya keadaan dan juga situation dia. Kita beralih pula kepada host yang kedua ni, Mexico pula. Macam mana, apa cerita pula Mexico ni? Untuk Mexico, hal dia lain macam guys, sebab dia hal yang aku rasa dia berkaitan dengan perkara yang sudah lama berlaku tapi takut perkara itu berulang kembali. Apakah itu? Kalau korang ingat, isu di antara penguat kuasa dan juga isu kartel Mexico yang mana diorang punya leader tu dah, kan, you know what I'm saying? Yeah, so isu tu mungkin dah lama lepas, tapi disebabkan Mexico jadi tuan rumah Piala Dunia, banyak turis datang, orang ramai, dia takut ada keganasan yang berlaku pada masa yang sama akan memberi impak keselamatan terhadap pengunjung-pengunjung yang datang. So, apa respon kerajaan Mexico? Kerajaan Mexico telah mengerahkan sekitar 100,000 pengawal keselamatan dan diperkenalkan operasi khas untuk memantau wilayah-wilayah penting yang terlibat. FIFA masih memberi kepercayaan kepada Mexico so far sebagai host, tapi situasi ini tak tipulah, diorang pun tak boleh nak deny yang diorang pun takut situasi yang lama tu mungkin berulang kembali. Okey, bab host settle. Itu adalah isu-isu yang berbangkit berkaitan dengan host 3 negara tu. So far Canada je aku tak ada dengar apa-apa lagi, macam okey. Tapi yang 2 negara tu, itulah isu keselamatan dan juga isu-isu dalaman peperangan yang terjadi itulah. Okey, kita beralih kepada isu yang seterusnya. Tadi host, second format baru. So kita cerita pasal format baru ni pula. Apa itu yang diperkenalkan tu? Untuk bab format ni mungkin kita cerita terlebih dahulu apa perubahan yang berlaku tu. Selepas itu baru aku akan ceritakan kepada korang respon-respon dan juga kesan-kesan dia terhadap kempen Piala Dunia ni. Mesti ramai yang tertanya-tanya apa beza format yang sebelum ini dan juga format yang sekarang ni. Kalau sebelum ni kita mungkin biasa tengok hanya 32 pasukan yang bertanding, tapi untuk tahun ini 2026 FIFA telah meningkatkan jumlah pasukan kepada 48 negara. Banyak tambah tu Boleh tahan, banyak juga tambah tu So, macam mana format dia? Jumlah pasukan daripada 32 dinaikkan kepada 48 pasukan. Okey, jumlah grup daripada sebelum ini mungkin 8, sekarang dah 12 grup tuan-tuan. Setiap grup masih kekal 4 negara setiap satu grup tu. Jumlah perlawanan pun automatik naik daripada sebelum ini 64, sekarang dah jadi 104. Untuk knockout stage, sebelum ni kita ada round of 16 sahaja, tapi sekarang ni dia dah ada round of 32, lepas tu baru round of 16. Dia macam tu guys. Dia dah jadi makin panjang lah juga agaknya So daripada tempoh tournament yang sebelum ini sekitar 30 hari plus-plus, sekarang ni dia dah boleh jadi hampir 40 hari. Di saat aku sedang membelik-belik artikel-artikel untuk mengumpul data-data ni, aku terfikir juga macam mana pembahagian perlawanan sebab dia ada 3 host. Logik, make sense, kita faham kenapa dia menjadi 3 host sebab dia punya game banyak. Tapi macam mana pembahagian tu, maksudnya tim mana yang nak main kat Amerika, tim mana yang nak main kat Mexico, tim mana yang nak main kat Canada. Untuk pengetahuan korang, Amerika Syarikat akan menjadi host majoriti perlawanan, 78 daripada 104. So kebanyakan memang berlangsung di Amerika Syarikat. Dan kalau selepas knockout, suku akhir hingga final akan bermain di Amerika Syarikat. So untuk Mexico dan Canada, yang baki itulah mungkin dalam 13 perlawanan macam tu. Yang tu dia akan berlangsung dekat Mexico dan juga Canada. Macam-macam respon, macam-macam pendapat dia aku baca dekat artikel yang memperdebatkan isu-isu yang berkaitan dengan World Cup format baru ni. Okey, tapi adakah berita format ni diterima ramai? Apa kata-kata, mungkin kita boleh ambil beberapa petikan kata-kata legenda dunia yang aku rasa aku ada baca daripada Dempsey. Legenda USA kalau tak salah, yang mana dia pun kurang bersetuju dan mengkritik isu format baru ni. Bekas legenda Amerika Syarikat itu dia punya pendapat, dia simple je. Dia kata format 48 perlawanan ini merupakan satu nightmare, katanya lah. Tapi kenapa dia cakap macam tu? Sebab bagi dia format baru ni mengurangkan tekanan semasa group stage. Sebab sebelum ni kita tengok orang betul-betul kau bagi punya nak lepas group stage tu nak pergi ke knockout. Tapi disebabkan sekarang ni pun dah ada penambahan pasukan, dah ada 3 tim pula yang lepas. So mungkin dari segi kompetitif di sudut dari segi kumpulan tu mungkin akan drop sedikit.
Tapi pada masa yang sama, aku ada baca juga respon daripada Arsene Wenger, iaitu bekas jurulatih pengurus Arsenal. Dia mengatakan dia okey dengan perbaharuan format baru ni. 48 pasukan ni dia rasa jumlah yang just nice je untuk World Cup. Antara isi-isi yang diperkatakan Arsene Wenger ni, dia kata bola sepak sekarang ni dia lebih global. Dia dah tak eksklusif macam dulu. Dia lebih bersifat untuk semua orang. Dia lebih global, lebih besar. Lebih banyak negara patut dia beri peluang. Dan juga dia kata disebabkan format baru ini, kualiti kejohanan bagi dia tidak akan affected pun. Maksudnya dari segi kualiti Piala Dunia, dia takkan jatuh pun. Dia masih sama. Beza dia lagi banyak negara bertanding sahaja. Tapi aku nak tanya korang jugalah, apa pendapat korang? Korang rasa macam mana? Korang okey ke tak okey dengan format baru ni? Tapi kalau kau tanya aku rasa dia memang ada kesan untuk pasukan, confirm. Tapi kita sebagai peminat mungkin kita suka kot, sebab banyak lagi game yang kita boleh tengok kan, macam itulah. So disebabkan adanya format baru ini, aku rasa Piala Dunia 2026 akan jadi lebih menarik sebab kita tak boleh predict. Sebab korang kena faham, dia kejohanan yang berterusan macam tu. So pemain dia ni manusia biasa. So dorang punya quality game mungkin akan drop, tiba-tiba naik. Faham tak? Benda tu dia akan ada difference. Satu game ke satu game tu dia memang ada macam-macam drama yang baru untuk kita. Itulah dia guys, perkara-perkara yang kita perlu tahu sebelum mulanya World Cup 2026 ni. So bila kita dah tahu macam ni, baru kita bersedia. Okey, kita tak nampak blur sangat bila masuk World Cup tu, kita dah tahulah sedikit. So kalau korang tanya aku, adakah aku excited? Sangat-sangat excited. Sebab apa? Ini adalah kejohanan terbesar dunia, pentas bola sepak terbesar dunia. Dia 4 tahun sekali je tuan-tuan. Takkanlah kita nak membiarkan benda-benda yang pasal isu-isu macam ni membantutkan kita punya minat untuk tengok negara-negara besar, pemain-pemain terbaik dunia bertanding di atas padang yang sama. Oh my god, damn you. Tak boleh. Kita kena kekal fokus. Ok guys, aku rasa untuk episod 1 ni cukup lah ya. Itu sekadar perkenalan je. Kita akan tengok persiapan pasukan. Mungkin ada berita-berita menarik yang kita boleh highlightkan di dalam video yang seterusnya. Ini baru permulaan tuan-tuan. Kalau korang nak lagi konten-konten yang menarik mengenai Piala Dunia 2026, jangan lupa stay tune, subscribe, bagi tahu kawan korang mungkin boleh subscribe juga channel ni. Sebab kita bukan saja akan bagi korang video-video yang latest, up to date, tapi juga kita akan sediakan korang watch along. Yang mana tengok bola seorang-seorang, boleh lepak time live dengan aku, boleh tengok bola sama-sama. Okay? Sebelum saya bunuh diri, sekali lagi jangan lupa subscribe Twive Production sebab kita akan follow perjalanan Piala Dunia 2026 bersama-sama. Assalamualaikum, bye-bye.